Another day, another phone. But untuk kali ni bukan another phone. So dekat tangan aku ada Honor Magic 8 Pro. Basically, let's say kalau korang dah pakai the best phone Honor, dia tak lengkap without a watch. So dekat tangan aku ada Honor Watch 5 Ultra. So it's one of the best watch right now untuk kalau korang nak pair dengan phone Honor korang. So before that, let's unbox sama-sama. Let's go. Basically macam ni lah kotak dia. So untuk unit aku ni, dia color cocoa. Macam ni kotak dia. Honor, nice, exclusive. So let's go. The moment korang buka, korang akan dapat actually the design itself very luxury feeling. So kalau korang nak tahu, dia buat dari titanium alloy case dengan sapphire glass. Sapphire glass ni adalah glass yang dia sangat susah nak salah. The same glass yang ada dekat lens phone korang. So macam ni bentuk dia. First impression, cantik kan? Nampak? Dengan tali dia yang leather feeling. Awesome. Zoom sikit. Nampak? Macam ni jam dia. Buat dari titanium alloy. And dia ada 40 meter free diving mode. And untuk bateri dia boleh tahan sehingga 15 hari. And this is it. Bila dah on, dia kat dalam dia pakai Magic OS. Bagi aku sangat nice. Dia tak besar sangat. And dia punya finishing dia kat sebelah ni macam matte material. So it's a titanium alloy case. So dekat tepi ni ada like one button. And dia ada satu dial. Korang boleh pusing-pusing kat sebelah ni. So ini adalah tali dia. Nice. And ada perkataan Honor dekat sini. The first impression memang sangat cantik dia punya watch face dia. Dia macam ala-ala jenis mechanical watch korang boleh tengok. So I will zoom lagi untuk korang tengok. Nampak tu? Oh, really nice, really awesome. Bila slide ke kiri korang akan nampak macam ni. Access card korang boleh nampak macam-macam. And bila slide ke kanan korang boleh access like health data korang, cuaca, lepas tu dan lain-lain lagi. And korang boleh slide macam biasa. And korang slide ke atas akan keluar notification macam ni. Lepas tu ini pula dia punya home screen dia. Dia punya icon dia bulat-bulat. Aku lebih prefer bulat macam ni. Korang juga boleh set macam yang jenis scroll. Tapi aku lebih prefer macam ni. So that korang boleh nampak like overall icon. And korang boleh access macam-macam features dekat sini directly. Number one, korang boleh tengok ada workout, ada sleep, ada, lepas tu boleh check heart rate. And ada activity record juga. Nak record voice memo, compass, weather dan juga timer juga. Nice. Dia tak banyak tapi dia lebih dari cukup. Siap boleh tengok korang punya stress juga. Lepas tu pula dari segi dial ni pun rasa smooth. And korang akan rasa macam vibration setiap kali korang pusing ni. Dia rasa macam ada haptic feedback. So korang aware apa benda yang korang klik semua. Lepas tu ini pula senarai-senarai watch face yang dah ada built-in dekat dalam. Dia ada green wave, ada diving adventure. Ini kalau korang nak menyelam, dia akan tunjuk data diving dengan lebih menyeluruh. Ultimate tech, smart technology and macam-macam lagi. And siap ada kucing lagi macam ni. Nice. Tapi aku personally aku suka yang tadi mula-mula. But kalau korang nak diving adventure, korang boleh tekan macam ni. So dia akan directly keluar. How was it? Nampak? Tapi for me personally, aku lebih suka watch face yang ni. Sebab dia kalau tengok dari jauh nampak lebih elegan, lebih manly. And dia macam ada mechanical watch punya feeling. Walaupun yang ni sebuah smart watch. Next, untuk tangan aku yang tak berapa besar sangat, jom kita try pakai pula. So bagi aku tak suka jam yang terlalu besar. Tapi bagi aku lah, jam ni dia macam, dia okay untuk tangan aku yang tak terlalu besar. And dia fit very nicely without aku tebuk like another lubang. So korang boleh tengok. Nampak? Nice kan? So mungkin sekarang agak longgar sikit. Aku kena buat sampai hujung baru dia okay. Okay, nice. Dia lebih nice untuk aku pakai bila aku berjalan. Ataupun kalau aku pergi macam majlis-majlis yang rasmi pakai formal. Yang ni lebih, dia tak terlalu nampak macam jam sukan. So nice kan? Zoom. Yes, look at that. Cantik kan? Example, korang juga boleh masuk watch face punya market. So that korang boleh download lebih banyak lagi watch face yang ada dekat dalam. So korang boleh tengok ada like beratus-ratus watch face yang korang boleh download and customize. Aku suka bab ni.
So dia bagi macam flexibility. Lepas tu juga dari segi health juga, dia boleh bagi banyak notification so that korang takkan terlepas untuk check anything yang related to health, macam blood oxygen monitoring boleh sentiasa on, and dia boleh detect let's say kalau korang stress juga, and dia boleh detect untuk korang punya pattern tidur juga. Yang paling best, dia juga ada magic watch face, meaning korang boleh guna AI untuk buat watch face sendiri menggunakan gambar korang juga. Tapi kalau korang tanya aku lebih suka dengan watch face kucing yang ni. So dia nampak macam sangat comel, umpama ada kucing dekat tangan korang. Bukan setakat tu je, dekat jam ni juga korang boleh detect air pressure dengan altitude juga. So someone yang naik gunung ke, panjat bukit ke, nak pergi kat tempat kawasan yang tinggi, korang boleh directly check macam ni. Bagi aku sangat nice. Dia boleh check in real time. Dalam masa yang sama juga, dia ada macam-macam jenis workout, dari indoor, outdoor walk, outdoor cycle, sampailah ke diving juga korang boleh guna jam ni tau. Let's say kalau diving, so dia ada beberapa juga macam free diving juga. Apnea training pun ada, apnea test pun ada. Ini of course sekarang aku bukan ada dekat laut, aku hanya boleh tunjuk dia punya fungsi dia macam ni saja. So ada macam-macam juga tau. So kalau korang tekan ni, dia ada macam, dia boleh detect how deep korang masuk dekat dalam laut juga. Nampak tu, press down button, so korang boleh nampak macam ni. So let's say kalau nak start, korang boleh hold. Untuk next pun korang boleh set macam ni. So korang boleh check battery life, and then kedalaman korang juga macam ni. And obviously aku bukan dekat dalam laut, tak boleh nak tunjuk in real time, tapi the function is there dekat sini, underwater punya. Lepas tu juga, dia juga ada one tap check up. Korang boleh check beberapa tahap kesihatan korang seperti average heart rate, blood oxygen juga dia boleh sekali check, and korang juga boleh tahu korang punya stress level on the spot. So at the same time, weight juga korang guna plug in manually unless korang ada penimbang dari brand owner juga, and dia akan generate like one report macam tu. Ini dipanggil one tap measurement. Lepas tu juga dia ada remote shutter, dia akan link directly dengan phone owner korang. So sekali tap, dia akan generate, bukan generate, dia akan ambil gambar macam tu. So that dari jauh pun korang tak perlu risau, tak payah pakai remote shutter yang lain, guna jam directly. Cuma bezanya dia tak boleh preview live kat sini. Okay korang, overall Honor Watch 5 Ultra ni bagiku just nice. Dia tak tebal sangat, at the same time dia punya body dia buat dari titanium alloy yang very tahan lasak, and surprisingly ada watch face yang sangat menarik. So aku dah try, bukan dah try secara overall, first impression aku boleh bagi thumbs up, and we will see macam mana jam ni perform in a long term nanti. What do you guys think?